Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita meneruskan sesi borak-borak pilihan raya kita ni. Kita sembang-sembang kerana ada hari ni baru hari yang ketujuh. Ada berbaki lagi seminggu sebelum kita membuang undi pada 11 hari bulan Julai nanti. Banyak perkara dah kita bincang dan kita pun banyak mengulas tentang apa yang ditawarkan oleh parti-parti lawan yang menawarkan diri untuk bersaing dalam pilihan raya negeri kali ini, pemilihan kali ini. Sesi malam ini berbeza sikit. Kita bersama dengan seorang aktivis masyarakat, seorang yang berlatar belakangkan korporat. Dia tahu banyak perkara tentang pembangunan negeri. Dan beliau juga adalah seorang aktivis Wangkok Masjid ni. Kita bersama dengan Tuan Haji Hussein Ismail. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Tuan Haji kita ni orang yang nampak je dia macam pemalu-pemalu sikit, tapi sebenarnya ada banyak knowledge, ada banyak perkara yang akan kita gali. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan, format dia ialah kita nak sembang-sembang sikit tentang apa sebenarnya yang diperlukan oleh rakyat negeri Johor. Kita selalu bersembang dari sudut atas ke bawah, apa yang pemimpin rasakan dia nak buat kepada negeri. Tetapi kali ini kita akan berbincang, cuba merasai denyut nadi rakyat di bawah dan apa perkara yang perlu kita beri perhatian untuk sekiranya kerajaan negeri ini diberi mandat 5 tahun ke depan. Apa perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Ini jarang orang buat macam ni. Jadi malam ni kita akan sembang bab tu. Baik, Tuan Haji. Tuan Haji dah tengok banyak manifesto. Hari ni pun Pakatan Harapan dah pun meluncurkan manifesto dia. Barisan Nasional dah keluarkan manifesto sehari sebelum penamaan calon. Jadi antara perkara yang kita tengok yang menjadi harapan rakyat yang rakyat mahukan ialah tentang apa yang rakyat boleh rasa, apa yang rakyat akan dapat. Sebenarnya perkara ni penting kerana di peringkat nasional kita tengok banyak sangat rungutan rakyat bawah. Walaupun kerajaan perpaduan dah melancarkan banyak inisiatif, banyak program, banyak bantuan dan sebagainya, tapi banyak juga cakap-cakap, banyak juga komplain sana sini macam PMX cakap banyak nyet sana, nyet sini kan. Jadi itu kenapa? Kerana kemungkinan besar mereka tak merasai sebenarnya apa yang sedang diusahakan. Jadi sentiasa bertanya, sentiasa tak rasa, sentiasa tak faham. Ini kita nak sembang. Baik, Tuan Haji, bila Tuan Haji tengok dua-dua manifesto tu lah, kita tengok Barisan Nasional dulu. Apakah Tuan Haji yakin perkara yang telah digariskan dalam 6 pilar manifesto dengan 64 tekad itu akan mampu membawa negeri Johor ke arah matlamat yang dia nak, tetapi dan masa yang sama yang paling penting rakyat negeri itu sendiri boleh mendapat manfaat ataupun tidak? Silakan. Okay, terima kasih Datuk. Untuk kali ini PRN Johor, saya rasa saya telah sama-sama menyertai pilihan raya negeri kali ke-11 tahun ini sejak 1986, yang mana PRN Johor berasingan DPRU. So 11 tahun saya rasa pengalaman saya sudah boleh cukup lah melihat pelbagai manifesto selama 11 kali sebelum ni, iaitu satu term 4 tahun dan 40 tahun, 50 tahun lihat. Tapi manifesto yang dilancarkan oleh pihak caretaker atau pihak pemerintah yang ada sekarang ni adalah satu yang berlainan daripada manifesto masa lalu. Pertama, disebabkan ini bukan satu perkara yang diletak dalam manifesto sebagai benda yang baru untuk kita capai. Umumnya dia bermula dengan apa yang telah ditandaskan, yang telah dibuat selama 4 tahun yang lalu dan telah berjaya setakat ini untuk mencapai kepada Maju Johor 2030. Jadi dengan kekuatan yang ada, segala 6 pilar, iaitu dengan kita kekuatkan tabir urus kerajaan negeri, kita mantapkan pembangunan ekonomi di Johor,
Tiga, kita tidak ketinggalan dengan menyediakan tambahan kepada keselamatan sosio masyarakat dan juga tidak kita tinggal jalan, kita menjaga kelestarian iaitu kebersihan dan juga kesihatan keselamatan masyarakat, dan akhirnya perkara yang penting adalah menjaga pembangunan orang muda. Kita letak benda tu dalam 6 pilar yang mana bukanlah perkara baru, telah kita alami. Saya sebagai pengundi dah lihat ke-6 pilar telah dijalankan dalam progres yang mana menuju kepada 2030 sebagai sebuah negeri yang maju. Okay. Jadi saya harap manifesto atau penyataan dalam manifesto baru ini bukan perkara baru untuk dilihat oleh pengundi-pengundi, cuma kita nak mengangkat dalam keadaan yang taraf lebih tinggi untuk kita capai tujuan, iaitu KPI yang besar ialah menjadikan maju Johor 2030 dengan melihat kesejahteraan rakyat sepenuhnya dan segala bidang aspek kehidupan harian mereka. Kita harap manifesto itu akan memantapkan lagi kita punya kehidupan style kita dari segi pembangunan insan, dari aspek pembangunan dari segi sosial dan juga fizikal, dan juga kerohanian, agar masyarakat bangsa Johor ini akan ke hadapan dan dapat memajukan negeri Johor khususnya dan menyumbang kepada pembangunan negara amnya. Terima kasih. Itu. Baik, saya nak tanya Tuan Haji lah. Sehingga ke hari ini masih lagi kedengaran cakap-cakap di luar yang mengatakan bahawa sebenarnya tindakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar membubarkan Dewan setahun lebih awal. Ada baki setahun lagi, kenapa perlu tergesa-gesa, kenapa tak menghabiskan tempoh ini sehingga ke hujung tahun. Jadi adakah mereka merasa bahawa Kerajaan Negeri Johor ni sebenarnya tak mempunyai keyakinan bahawa mereka mampu menang sekali lagi kalau mereka tunggu hingga ke akhir penggal, maka sampai tahun keempat saja mereka buat keputusan untuk Dewan dibubar dan beri mandat kepada rakyat. Komen tu aja. Saya rasa era yang mana menentukan tarikh pembubaran ADUN Negeri Johor ini, saya rasa dibuat oleh pakar-pakar dalam bidang masing-masing. Saya boleh lihat daripada aspek ekonomi yang mana pihak Menteri Besar telah melihat masa mendatang adalah masa yang tidak baik bagi ekonomi seluruh dunia. Data-data ekonomi menunjukkan kita ada global growth slowdown. Jadi tak mungkin kita boleh capai apa yang kita target untuk. Jika global growth slowdown, maknanya akan menjejaskan ekonomi dunia dan juga ekonomi negara dan khususnya ekonomi negeri Johor. Jadi dari segi aspek ekonomi, kita perlu mendapat mandat baru segera bagi kita merangka. Jangan terlambat dalam kita melihat dalam keadaan situasi kita menghadapi global economic slowdown yang tak lama lagi akan berlaku. Itu pertama. Dari aspek kami di bawah ni, lihat penyediaan untuk masyarakat bangsa Johor untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan berlaku dalam masa mendatang. Yang lainnya saya rasa dari segi keyakinan, bukan kesombongan Menteri Besar yang ditunjukkan, tapi keyakinan dia untuk meneraju Johor, diberi mandat untuk kita ke arah Plan Maju Johor 2030 tidak diusik dan dituju untuk masyarakat bertimbangkan semula, diberi mandat baru untuk kita melihat Maju Johor 2030 dapat dicapai segera sebelum itu. Itu satu perkiraan politik yang mana kuasa itu perlu diberi kepada rakyat balik untuk rakyat memberi mandat semula dengan segera. Tak perlu kita menunggu ke akhir bulan atau masa term kita tamat sebagai kerajaan memerintah negeri Johor. Itu adalah pancangan yang cukup baik yang kita lihat, yang mana masyarakat bangsa Johor sangat menghargai keprihatian dan pertimbangan Menteri Besar Johor untuk melihat pencapaian Plan Maju Johor 2030. Baik, kita dapat tengok ini jawapan bernas daripada akar umbi daripada pengundi sendiri. Jadi ceplos-ceplos yang datang ni daripada luar, daripada KL,
ada daripada Kedah lah, daripada mana lah, tak tahu hujung pangkal, tiba-tiba nak bercakap, nak mengutuk-ngutuk tentang keputusan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar. Dia jauh beza lah jawapan kita dengar daripada Tuan Haji dengan jawapan daripada Saitro Upahan ni kan. Memang macam langit dengan bumi lah. Jadi tapi saya nak tanya satu soalan ni Tuan Haji. Kenapa banyak sangat suara-suara di luar, termasuk pemimpin-pemimpin pusat yang sering memandang Datuk Onn Hafiz ni sebagai orang yang angkuh, sombong. Saya dah tengok banyak dah statement daripada pemimpin pusat yang sering menggelar Onn Hafiz sebagai sombong, angkuh. Apa asasnya? Mungkin Tuan Haji boleh berkongsi dengan netizen. Ya, saya rasa mungkin persepsi sebab kelemahan kita menguruskan persepsi amat jelas sebelum ni untuk melihat bila datangnya pandangan-pandangan begitu yang mana lebih menyelah daripada asas. Sebab kita ingat, sebab bila kita cuba melihat seseorang tu dalam keadaan yang tidak lebih untuk kita rasakan mereka sombong atau mereka belagak dan sebagainya, sebenarnya kadang-kadang kita ni tidak pasti sama ada orang tu lebih bijak atau lebih baik daripada apa yang kita cakap. Itu mesti terselah dalam kita, akal budi kita melihat seseorang tu. Jangan menghina, jangan mencerdik, jangan cuba memperkecilkan seseorang tu. Anggaplah yang mana kalau orang tu berbuat itu maknanya mereka lebih besar, lebih sombong atau lebih bijak daripada mereka yang dikatakan sombong dan sebagainya. Allah Maha Kuasa. Kita tak tahu apa kedudukan orang tu lebih baik daripada apa yang kita nyatakan kepada umum. Itu adalah kerja-kerja yang mana kita kena terima, yang mana jangan sesekali menidakkan keupayaan, kecerdikan dan juga sikap seorang yang kita tak tahu. Bagi saya dah berhadapan bersama-sama dengan MB dan keadaan yang mana antara orang yang boleh saya katakan 3 kualiti pemimpin yang ada, iaitu dalam erti kata humility, orang yang merendah diri, berhati rendah dan sebagainya. Kedua, aspek dari segi yang mana kita ada integriti, seorang yang berintegriti tinggi. Bila cakap, dia buat. Bila dia janji, dia tunaikan. Dan itu adalah aspek kualiti pemimpin yang kita perlu. Yang ketiga adalah, ramai tak setuju dari segi aspek excellent. Selalu dia drive kepada satu keadaan, dia letakkan satu pencapaian tu mesti luar biasa. Luar daripada apa yang kita ada ni, mengangkat kemajuan dan juga bangsa Johor ke tahap yang lebih baik daripada dia. Itu jadi kalau kita ada humility, kita ada integrity, kan kita ada excellence, mungkin kita boleh melihat kepribadian seorang itu memimpin sebuah negeri Johor. Itu yang kita perlukan. Baik, semalam Datuk Onn Hafiz ada juga menyentuh tentang projek pembangunan GSSZ. Beliau menyatakan bahawa setakat hari ini belum nampak lagi benda ini bergerak di peringkat persekutuan. Jadi dia minta kerjasama daripada pihak persekutuan untuk menyegerakan perkara-perkara yang masih tertangguh supaya benda ini tak lama sangat ditunggu oleh para pelabur. Tetapi dalam masa yang sama, hari ini kita mendengar jawapan daripada pemimpin pusat sendiri, pemimpin nombor 1 kerajaan persekutuan. Tiba-tiba dia trigger, tiba-tiba dia kata kena jaga hubungan baik, jangan angkuh, jangan sombong. Dia dah buat banyak, pusat dah buat banyak pada negeri Johor, tapi kenapa mencela? Saya honestly saya tak nampak apa celaan yang dibuat oleh Datuk Onn Hafiz sampai orang ni perlu rasa trigger. Komen Tuan Haji. Saya rasa perhubungan antara pusat dan juga negeri sewajarnya dilihat dari segi yang mana akhirnya matlamat adalah untuk kebajikan masyarakat penduduk di Johor terutama. Tentang melihat masing-masing bersaing, ini bukan satu pertarungan yang mana competition untuk melihat siapa akan menuntut kredit, akan menuntut siapa yang lebih baik daripada pusat atau negeri. Kita di negeri Johor, bangsa tak melihat tu. Kita nak apa kesan kepada diri kita di negeri Johor. Ya, contohnya macam kita kata tadi, Singapore Johor Economic Zone. Adakah kita perlu percepatkan segera sebab ramai yang menanti, yang mana kita lihat penduduk atau
anak-anak mereka sendiri melihat peluang-peluang untuk balik ke Johor, untuk dapat pekerjaan dan sebagainya. Banyak kesan kalau kita melambatkan tu, peluang-peluang pekerjaan akan terbantut jika kita menghadapi masalah ekonomi yang mana di peringkat dunia dijangka akan slow down. Jadi perkara-perkara ini saya rasa tidak boleh duduk seorang saja negeri Johor melihat masalah ini. Dia mesti dapat kerjasama daripada pihak pusat untuk melihat pembangunan yang akhirnya ia bukan satu pertembungan atau pertarungan, tapi adalah untuk kebajikan dan kesejahteraan masyarakat bangsa Johor, yang mana siapa nak menuntut pun kredit tentang projek ni, kita orang atau rakyat Johor tidak kira, tapi yang mustahak kami dapat impact daripada apa juga polisi yang dibuat oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat. Itu yang penting. Baik, satu aspek lagi saya nak tanya kepada Tuan Haji. Dalam manifesto Pakatan Harapan hari ini disebut bahawa dalam masa 5 tahun ke hadapan, azam mereka ialah nak bawa semua pekerja yang bekerja di Singapura untuk balik bekerja di Johor. Saya reserve saya punya komen. Saya nak minta pandangan pengundi-pengundi Johor sendiri. Pada pandangan Tuan Haji, how realistic idea besar yang Dr. Zaliha kata bakal mengejutkanlah rakyat negeri Johor. How terkejut are you, Tuan Haji? Saya sebagai orang yang dah ada firma, ada pekerja, mengendalikan syarikat selama 45 tahun, keadaan kita di Johor ni menghadapi dilema iaitu dipanggil salary gap. Itu masalah kita di Johor, iaitu antara rural area di kampung macam Kota Tinggi dan sebagainya berdasarkan pertanian. Kita ada di Johor Bahru terlalu pesat membangun, dipanggil tempat-tempat orang kaya, wealth, like Nusa Jaya dan sebagainya. Dan kita ada di Singapura, antara negara termaju dalam dunia. So jadi gap salary yang ada antara rural di Johor dan juga di Singapura terlalu wide. Contoh macam di data terbaru di kampung-kampung kita dapat 15,000 contoh setahun untuk pendapatan di kampung. Di Johor Bahru kita boleh dapat sampai 37,000 setahun. Tapi di Singapura mungkin 100,000 setahun untuk pendapatan. So macam mana kita nak execute the execution of this gap lah, yang mustahak, yang mana pada saya bukan kita nak panggil orang ke masuk sini kerja dengan tawaran lebih rendah daripada Singapura. Patut asas kita adalah mengurangkan gap tadi antara rural income dengan Johor Bahru, tempat wealth area yang mana orang kata kaya, dan Singapura. Saya sendiri, saya punya pekerja pergi ke Singapura bekerja. Saya hadapi keadaan tu, kekurangan staff. Banyak yang pergi ke Singapura untuk bekerja kerana persaingan. Jadi gap tu sebenarnya lebih penting daripada kita wawarkan apa. Dan satu lagi, di Singapura mesti ingat, kita ada 300-400 orang commute hari-hari di Singapura. Berapa lama je tahan pukul 4 pagi pergi dengan jam congestion, dengan jam kita masih lihat sama ada infrastruktur. Saya percaya infrastruktur RTS pun tak dapat mengatasi flow mobility of masyarakat pergi Singapura dan balik hari-hari, habis masa di situ. Itu satu individu. Bagaimana syarikat yang mengeluarkan barang untuk pergi Singapura dan balik. Dan data terbaru menunjukkan sebab congestion, critical congestion di Causeway telah melibatkan lebih kurang hampir 2 bilion saja kerugian dari segi expansion of this congestion. Dia kena tunggu load lambat. Tapi perkara tu yang lebih penting daripada bawa orang balik ke sini. Kerugian 2 bilion tu patut kita lihat bagaimana nak mempercepatkan infrastruktur pembangunan, upgrade infrastruktur bagi mengatasi masa-masa yang kita buang begini. Pekerja individu rugi, syarikat rugi. Jadi estimation yang dibuat data adalah hampir 2 bilion saja. Kenapa itu tak nampak? Kenapa kita yang ini patut lebih utama daripada Jadi itu saya rasa patut keutamaan itu lebih penting daripada, iaitu mengecilkan punya salary gap dan juga upgrade infrastruktur bagi flow antara kita dan Singapura dipercepatkan, mengelakkan kerugian-kerugian berbilion yang saya sebut tadi. Baik, menyentuh tentang aspek kesesakan trafik
masuk ke negeri Johor dan juga masuk ke Singapura tadi, kita ada bincang sikit sebelum kita mulakan perbincangan tadi, Tuan Haji. Perancangan dibuat oleh kerajaan negeri, dah ada perancangan dibuat untuk mencari jalan bagaimana untuk mengurangkan kesesakan. Tapi mungkin ada cadangan tambahan daripada rakyat negeri Johor yang boleh Tuan Haji kongsi. Cuma soalan tambahan ialah kenapa dalam manifesto Pakatan Harapan kita tak nampak isu kesesakan ini, isu pembangunan infrastruktur di negeri Johor ini tidak menjadi keutamaan, tidak dimasukkan sebagai satu agenda besar mereka. Nampak gaya macam mereka tak faham apa yang sedang dihadapi oleh rakyat negeri Johor sekarang ni. Yalah, saya rasa kita lihat masalah traffic volume di Johor Bahru ni amat kritikal ketika ini. Walaupun kita ada RTS akan datang, kita tahu berapa kos dan sebagainya tambang, tapi keadaan di Johor masih lagi penyuraian trafik yang datang daripada utara ke Johor Bahru dan keluar masih lagi gagal diatasi sehingga kini. Sebagai contoh, kita lihat daripada utara masuk ke Johor melalui dua jalan. Pertama melalui jalan Pantai Lido yang mana dah cantik, dibangunkan, dilebarkan sehingga tempat dan tak ada masalah congestion dan sebagainya. Tetapi kita terlepas pandang satu laluan penting masuk ke Johor Bahru melalui jalan Kampung Tun Abdul Razak, melalui Taman Tasik dan sebagainya. So penyuraian ini tidak seimbang bila kita merancang desain. Adakah mencakupi keperluan traffic volume ketika kita membuat ni. Jadi alangkah kalau kita buat design, road design tu mencapai kapasiti dan keperluan, menyuraikan trafik untuk menyenang kita. Macam saya lah, duduk di sini dulu 5 minit je sampai ke pejabat. Sekarang hampir setengah jam nak sampai ke pejabat saya sebab saya sangkut atau bottleneck di Jalan Tun Razak sebab tak diambil kira kepada pembangunan satu laluan lagi ke Johor Bahru utama. Saya telah, masa perancangan tu saya telah sebut dalam perbahasan dialog dengan masyarakat. Saya lihat plan untuk penyuraian jalan-jalan di Johor Bahru. Saya tegur, saya antara orang yang bangun untuk menyatakan kemusykilan saya kenapa tak diimbangi kedua-dua jalan menuju ke bandar Johor Bahru, iaitu mengimbangkan pembangunan jalan melalui Pantai Lido dan juga fokus kepada pembesaran jalan Tun Razak untuk kita tidak mengatasi. Dah saya sebut dalam dialog dengan masyarakat. Kerajaan Johor satu, bila apa-apa permohonan dia akan buka plan dan sebagainya, minta kita komen lah. Tapi kita komen lah. Tapi nampak komen tu tak berkesan lah. Masa saya majukan dulu, mungkin 10 tahun dulu kan masa tu. Jadi itulah hakikat sebenarnya lah yang patut didengar oleh pihak kerajaan dalam suara-suara rakyat bangsa Johor di sini. Baik, kita minta Tuan Mak Mazlan lah. Nanti saya akan potong apa ni kita akan sunting, akan hantar kepada Tuan Mak Mazlan, Menteri Timbalan Menteri di Jabatan Kerja Raya untuk tengok benda ni kerana memang betul lah kalau waktu puncak, kalau kita tengok jumlah volume trafik tu agak tak seimbang. Kalau siapa yang ikut Jalan Tun Razak, Jalan Datin Halimah tu memang nightmare lah, memang nightmare. Jadi kita minta supaya tengok perkara ni. Dan hari tu juga kalau kita tengok ada perbincangan-perbincangan yang disuarakan oleh orang muda dan juga rakyat negeri Johor ialah tentang kemudahan kesihatan. Kalau kita tengok dah banyak kali di highlight tentang kemudahan infrastruktur kesihatan. Bajet kesihatan kita besar, tapi walaupun besar, itu pun dicadangkan untuk ditarik balik. Saya tak tahu sama ada dah ditarik balik ataupun dicadangkan untuk ditarik balik. Sebahagian daripada bajet itu untuk dipotong. Kita tengok apa yang dialami oleh rakyat negeri Johor, Hospital Pasir Gudang dan juga Hospital Sultan Aminah tu menjadi bualan rakyat dah. Walaupun ada pemimpin yang datang cuba menafikan, maknanya tak boleh nak layan Johor saja, banyak negeri lain mereka nak tengok. Tapi hakikatnya apabila klinik rakyat satu Malaysia, yang ini tadi saya bincang juga dengan bekas-bekas adun yang pernah berkhidmat.
Mereka cakap dulu masa ada klinik rakyat satu Malaysia, jadi dia boleh spread jumlah patient tu. Kalau setakat demam, loya, penyakit yang ringan-ringan, mereka pergi ke klinik rakyat satu Malaysia, boleh dapat ubat, selesai. Tapi oleh kerana kemudahan tu banyak yang ditutup, jadi tumpuan kembali kepada hospital-hospital besar, dan ini menyesakkan. Mungkin Tuan Haji boleh cerita pengalaman Tuan Haji sendirilah tentang keadaan hospital kita yang ada di negeri Johor. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Pandangan saya lah tentang aspek yang mana pihak kerajaan pusat kena melihat semula, iaitu dua sektor penting yang mana kita tak seharusnya mengambil pendekatan memotong bajet-bajet, yang mana satu adalah Kementerian Education, pelajaran, dan satu adalah Kementerian Kesihatan. Ini amat dekat dengan rakyat kita yang memerlukan. Jadi dalam apa keadaan bajet kita, kedua-duanya jangan disentuh dari segi pemotongan peruntukan tahunan. Sebab ini yang mana kita lihat bila kita ada pemotongan dan sebagainya, kesannya adalah kepada masyarakat. Contoh macam Hospital Sultan Aminah di Johor Bahru. Kita di awal diberitahu akan ada Hospital 2.0, tak tahu bila. Lepas tu kita ada Pasir Sultan Ismail hospital. Baru buat dalam 5-6 tahun dulu. Tapi kesesakan terus. Masa kita design hospital sebagainya, kita tak tahu kita punya keperluan. Patut design tu menjangkau 10-15 tahun keperluan masyarakat. Taklah kita akan tengok pesakit datang duduk di unit kemasukan sampai beberapa jam nak menunggu tempat-tempat kosong di hospital, dan setengahnya terpaksa disorong di kaki-kaki 5 di depan-depan katil, sebenarnya tempat kapasiti hospital dah sesak. Jadi alhamdulillah kita dapat hospital baru, iaitu di Pasir Gudang. Tapi malangnya hospital ni telah lama terbengkalai, maka ada masalah dan terpaksa ditunda pembukaan dia. Jadi Hospital Sultan Aminah Hussein On terus mendapat lambakan pasien-pasien yang berlaku di kawasan Johor Bahru yang memerlukan rawatan. Jadi kita lihat kerajaan negeri Johor berusaha untuk cuba mempercepatkan pembukaan. Alhamdulillah 1 Januari itu kita dah buka, walaupun tak sempurna Pasir Gudang Hospital tu, tapi kerajaan negeri Johor telah membantu menyiapkan peralatan kritikal dan menyediakan doktor-doktor bagi melengkapkan khidmat. Hampir mungkin tak sampai pun 60% berkhidmat untuk hospital tu yang dibuka kepada masyarakat. Tapi jadi persoalannya, bila saya terlibat mengetahui masalah-masalah gini dekat dengan maklumat-maklumat yang saya tahu, saya terfikir bila baca berita daripada Sarawak, kerajaan Sarawak yang peka melihat kebajikan masyarakat dia adalah utama, dipentingkan. Jadi dia sanggup menyediakan pinjaman 1 bilion kepada kerajaan pusat dengan matlamat untuk melengkapkan peralatan kritikal hospital di Sarawak. Dia boleh buat, maknanya mampu dia memberi pinjaman kepada kerajaan pusat, dan kerajaan pusat terima pinjaman tu, akan bayar balik tu, tapi hasilnya bukan antara dua negeri itu untuk klaim kredit, tapi masyarakat di Sarawak dapat peralatan dan juga perkhidmatan hospital yang tak bagus, sebab kerajaan negeri dia sedar dia mampu, duit ada, dia bagi pinjaman kepada kerajaan pusat untuk melengkapkan. Kenapa Johor tak boleh? Johor mampu, saya rasa, bukan buat bangunan baru dan sebagainya. Kita mampu membantu kerajaan pusat menyediakan peralatan-peralatan hospital, critical equipment penting di hospital tu. Kita dulukan duit, mungkin bukan hospital baru, tapi untuk kita beratus juta disediakan, lengkapkan dulu sebagai pinjaman kepada kerajaan pusat, dulukan dulu, dan kita minta kerajaan pusat bayar setahun macam mana schedule payment dan jadi matlamatnya mempercepatkan kemudahan di Hospital Pasir Gudang tu dengan segera bagi menampung keperluan masyarakat yang lambatkan daripada Hospital Sultan Aminah dan juga Hospital On. Jadi menunggu Hospital Aminah 2.0 lambat. Jadi ini langkah segera sepatutnya kita membantu menyediakan peralatan dan juga pembelian peralatan yang diperlukan, dan hasil atau bayaran yang kita buat kita kenakan sebagai terma pinjaman kepada kerajaan pusat, dan kerajaan pusat kena bersedia, yang mana dia kena bayar segala hutang-hutang yang mana akhirnya
akan jadi satu hubungan yang baik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri untuk matlamat rakyat negeri Johor. Itu je saya rasa kita perlu fikirkan. Saya rasa ini satu cadangan yang sangat baik untuk dipertimbangkan lah. Saya harap Datuk Dr. Zul, orang kuat Parti Amanah ni, yang diberi amanah sebagai Menteri Kesihatan, untuk tengok benda ni lah. Jangan kita terperangkap dengan banyak sangat birokrasi harian sampaikan kita tak dapat nak mempunyai wawasan yang jauh. Seperti mana Tuan Haji sebut tadi tu, kalau Menteri Besar Johor yang akan datang ni boleh fikirkan kaedah yang sama. Kalau kita tengok Abang Jo di Sarawak, banyak bukan saja hospital, jambatan Batang Lupa tu pun banyak juga benda yang diusahakan. Banyak juga kerajaan negeri dahulukan duit dulu sebab biasalah orang sebelum pilihan raya dia banyak berjanji kan, tapi bila dah dapat kuasa lepas tu dia buat lupa. Perkara amnesia ni normal di kalangan orang-orang politik ya. Jadi sebagai sebuah kerajaan negeri yang bertanggungjawab macam Sarawak, banyak inisiatif yang dia buat dan dia pakai duit dia dulu. Bukan setakat hospital, infrastruktur pun banyak juga yang dia buat. Dan ini mungkin boleh dicontohi oleh negeri Johor untuk kita bergerak pantas, kerana neighbor kita ni bukan neighbor nak bandingkan kita dengan Negeri Sembilan atau Melaka. Kita nak kena bandingkan kepesatan yang sedang berlaku di Singapura. Jadi orang akan mengukur, orang akan lihat perbezaan sebegitu rupa. Jadi baik cadangan Tuan Haji ni, saya rasa satu cadangan yang brilian untuk diangkat kepada kerajaan negeri untuk melihat kepada aspek ini. Kita nak buktikan bahawa walaupun kerajaan negeri nanti tidak datang daripada kerajaan perpaduan, tetapi untuk bekerjasama bagi memastikan kemakmuran dan kebajikan rakyat, saya rasa tak ada masalah untuk buat kerjasama. Ya, betul. Okey, Tuan Haji, selain daripada perkara-perkara yang kita dah bincangkan, apa lagi suara-suara bangsa Johor yang perlu diberi perhatian supaya nanti siapa yang akan mengangkat sumpah pada selepas 11 hari bulan nanti akan dapat menggalas tanggungjawab itu. Kalau kita tengok, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi selalu menekankan soal outcome, soal keberhasilan. Sesuatu perkara yang kita buat, manifesto yang kita janjikan tu mesti ada outcome dan mestilah boleh diukur. Kerana tak guna kita ada janji tapi kita tak ada mekanisme untuk mengukur, dan rakyat pun tak diberitahu setakat mana pencapaian-pencapaian yang telah dibuat. Komen Tuan Haji. Jadi isu yang dekat sebagai seorang pengundi di Johor Bahru terutama, saya ingin sampaikan hasrat sebagai seorang pengundi dan juga keluarga kami dan jiran-jiran yang mana pertama minta pihak kerajaan negeri melihat semua kadar water bill mereka. Okey, itu penting sebab ini memang dekat. Setiap bulan kita terpaksa merakyai. Bila kita bandingkan Selangor, Penang dan Melaka, kita punya kadar kubik meter lebih tinggi. Maksimum RM2.30, tapi di Selangor, di Penang dapat RM1.06, di Melaka dapat RM1.56. Jadi perbezaan ni cukup ketara yang kita bayar di Johor. Saya tak tahu apa kaedah yang Johor sampai terpaksa masyarakat terpaksa bayar bil 2 kali ganda daripada negeri-negeri lain. So saya harap perkara ini dapat pihak kerajaan negeri melihat secara detail agar kesusahan mereka yang menghadapi, walaupun kita punya kadar mengikut habit penggunaan, tapi 20 liter tu umum pakai 20 liter tu 35 liter yang terkena dengan RM2.30 yang pertama. Yang kedua, kita lihat memperkasakan sistem pendidikan agama di Johor ni. Saya lihat inilah satu sistem yang mana kita perlu kekal dan tambah baik bagi melihat pembangunan yang lengkap bagi insan-insan daripada Johor, melengkapkan diri mereka sebelum dia pergi ke alam pekerjaan dan sebagainya, atau pergi ke universiti bila tamat pengajian sekolah agama di peringkat khas contohnya. Jadi bila pelajar-pelajar daripada Johor dilengkap dengan
pelajaran agama asas sehingga bermula daripada darjah 1 sehinggalah ke tingkatan 5 dan mereka keluar lengkap dengan itu. Jadi saya harap insan-insan yang keluar daripada Johor untuk ke universiti dan lainnya lengkaplah sebelum mereka ke alam universiti dan pekerjaan akan datang. Itu yang penting lah. Saya rasa memperkasakan sistem pendidikan agama, sebab kita lihat masih lagi ada kekurangan cikgu-cikgu dibayar gaji rendah daripada cikgu-cikgu biasa. Itu saya rasa gap tu kena lihat, menarik budak-budak muda untuk jadi cikgu di sekolah agama akan datang. So yang ketiga, saya rasa yang penting adalah kita menghadapi dalam talent, iaitu bakat-bakat mereka yang lebih kepada skill. Sebab bila kita memilih bahawa framework yang baru untuk insentif pelaburan Johor yang untuk Malaysia yang baru, framework yang baru lebih fokus kepada productivity, bahawa kajian bagi insentif dan sebagainya. Untuk melengkapkan atau mempertekadkan adalah bergantung pada pekerja. Kita mesti ada skill pekerja. Kita tak nak di Johor ni penuh dengan masyarakat migran, pekerja migran, maknanya data terbaru kita ada 400,000 orang. Mereka ni membuat kerja-kerja unskill. Dia akan suppress kita punya unskill worker yang patut budak-budak kita dapat. Jadi gap tu antara skill unskill tu mungkin certain corporation atau perbadanan yang melihat akademik, pembelajaran dan juga career development bagi pelajar-pelajar tu melihat gap ni agar jangan sampai kita jurang dia jauh, yang mana 400,000 orang pekerja asing atau worker migran ni adalah suppress kita punya unskilled workers. Mereka buat kerja-kerja yang bukan skill. Jadi alangkah ruginya sebab kita banyak lagi pelajar yang kita tak ada kemampuan, kemahiran tinggi untuk kita lengkapkan mengisi keperluan syarikat-syarikat yang akan datang di sini. Itu penting, yang mana education dalam melatih kemahiran penting untuk upgrade mereka, upskill dan sebagainya. Yang itu. Jadi yang lain daripada itu, saya rasa saya dah sebut tadi, yang mana pihak kerajaan Johor kena lihat semula execution gap. Maknanya kita nak lihat, bila kita lihat perkembangan ekonomi dunia yang slow down, bukan 2.5% yang akan datang di sini, kita cuba target yang realistik KPI kita agar kita dapat menyelaraskan execution gap tu yang kita tertinggal bila kita tengok dah dekat ni 3-4 tahun. Dan 3-4 tahun cabaran yang penting adalah ekonomi dunia akan jatuh dan perlahan. Bagaimana kerajaan Johor dapat melihat agar plan maju Johor 2030 tu tidak tergendala dalam kita mencapai itu. Ini yang saya rasa sangat-sangat penting ketika ini untuk melihat bagaimana kita melihat cabaran-cabaran threat atau yang akan kita hadapi dalam masa terdekat. Tak lama lagi, 3 tahun ni. Betul. Baik. Tuan-tuan dan puan, sepanjang sesi kita ni kan ada banyak cadangan, ada banyak perkara-perkara yang kita lontarkan supaya boleh dilihat dan diambil berat oleh sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat. Saya nak tanya antara soalan akhir yang saya nak tanya kepada Tuan Haji ialah berkenaan dengan pelawaan ataupun cabaran kepada Datuk On Hafiz untuk berdebat dengan Dr. Mazli. Saya tengok benda ni macam masih tak selesai. Kita di sini berbincang tentang soal bagaimana kerajaan boleh merasai denyut nadi rakyat dan apakah kemungkinan penyelesaian yang boleh diambil untuk mengatasi masalah yang ada pada hari ini. Tetapi yang kita nampak satu pihak ni dia sibuk nak mempopularkan diri dia, nak ajak orang berdebat. Bila tak diajak berdebat, dia minta bantuan menteri. Menteri pun offer, kalau tak ada platform kami boleh guna RTM atau RTM 1. Sedangkan bos dia dah bagi tahu janganlah guna aset agensi kerajaan untuk berkempen bagi tujuan parti. Jadi ini macam tak walk the talk pula kan, kita tengok kan, macam tak selari lah pula kan. Maknanya boleh guna aset kerajaan sesuka hati untuk tujuan parti, untuk berdebat. Pada saya
Komen Tuan Haji lah tentang ni sekarang, kerana apa rasa rakyat Johor bila melihat seseorang cuba nak mencipta populariti, dah tak dapat cari isu, sekarang nak cari populariti dia, nak promote diri dia melalui cabaran untuk berdebat. Ya, betul. Saya ingat isu debat ni adalah isu yang sepatutnya dilihat dari segi aspek positif lah, bukan negatif, nak menonjolkan populariti dan sebagainya. Jadi biasa mereka yang mengaju, mempelawa atau mencadangkan debat, bila mereka melihat ketandusan liputan untuk di mereka atau mereka sudah tidak nampak mana rating dia agak terjejas untuk mendapat memulihkan balik populariti rating adalah dengan duduk di depan kaca TV dan sebagainya. Jadi dia dapat meraih balik. So saya rasa MB Johor tak perlu untuk melayan debat, sebab MB dah jelas dah memang mana suara dia dah dapat didengari oleh semua masyarakat, segala-galanya telah orang tahu, masyarakat dah buat keputusan awal lagi sebelum rakyat Johor dah mula sebenarnya dia orang tak sedar yang mana kita dah buat keputusan sebagai pengundi, maka debat ni tak berkaitan dan juga tidak perlu dilayan, dan hanya untuk semata-mata untuk melonjakkan balik populariti seorang personality itu. Saya rasa tak perlulah untuk kita terima sebagai asas positif untuk debat itu. Jadi itu saya pandangan peribadi saya. Baik, soalan terakhir untuk Tuan Haji. Kalau kita tengok rata-rata pemimpin pusat yang datang daripada parti lawan datang ke Johor ni, mereka merayu supaya rakyat Johor beri mereka peluang supaya menunjukkan skill mentadbir ni, supaya rakyat Johor boleh melihat apa yang berlaku di Selangor, di Pulau Pinang. Jadi berilah peluang kepada Pakatan Harapan untuk mereka membawa Johor ke tahap yang lebih tinggi. Ini kata-kata mereka lah, ini tawaran yang mereka buat. Komen Tuan Haji sendiri sebagai pengundi. Yalah, sebagai orang yang berpengalaman dalam mengundi ini kali ke-11, iaitu dah hampir 40 tahun lebih Jadi kalau kita tengok horizon dia, iaitu pemerintahan sejak 1986 sampai 2018, kita dah mengasai era 2018 dan ke atas, dan sekarang kita dah harusi. Jadi untuk saya memberi satu bentuk keyakinan kepada sesebuah kumpulan atau parti, saya lebih melihat kepada track record dia. Saya tak lihat dari segi orang parti yang baru tubuh seolah-olah macam nak menjalani ujian hipotesis untuk melihat baru nak merangka ada 7 parti. Takkan kita nak pertaruhkan masa depan rakyat Johor kepada kumpulan-kumpulan begini. So jadi saya sebagai kalau satu organisasi yang kita nak uruskan, kita pastikan stakeholder atau hak-hak stakeholder itu terjaga dengan satu kumpulan pengurusan yang cekap lagi efisien. Jadi ini kena terbukti. Kita takkan ambil mereka calon-calon yang melalui proses interview dan sebagainya untuk jadi wakil rakyat. Jadi saya harap rakyat Johor jangan mempertaruhkan masa depannya kepada perkara yang kita tak pasti lagi. Jagalah apa yang dah ada dan kita capai. Lihatlah pencapaian di Johor. Johor antara destinasi pelaburan yang tertinggi di rantau dalam negara kita, dan juga kalau bandar Johor Bahru antara bandar yang atraktif, menjadi tarikan bagi tujuan perniagaan antara 20, dan port kita seperti Tanjung Pelepas antara 20 port yang paling sibuk dalam transshipment dan juga datangkan. Dan akhir sekali baru ni Johor terkenal dengan satu iaitu digital center hub yang mana kita yang mempeluri data center dan sebagainya. Jadi kemajuan-kemajuan tu angka-angka tak boleh dinafikan. Kita kena kasih kredit kepada kerajaan yang memajukan negeri Johor sehingga ke tahap ini. So jadi kita perlu meneruskan untuk mempertingkatkan lagi pencapaian, dan akhirnya masyarakat Johor akan dapat manfaat. Itu yang paling penting Jadi pencapaian juga
tapi kita dapat merasai tak untung juga untuk pulangan kita balik kepada pihak kerajaan. Jadi pihak kerajaan kena lihat yang mana kita punya keperluan asas seperti cost of living dan sebagainya. Seperti bantuan kasih, bukan tak boleh membantu masyarakat, tapi kalau kita lihat macam kita dulu average purata bayar bil api 150, purata 200, sekarang sampai bayar RM700. Jadi benda-benda itu kena lihat. Kita tak boleh sebab kita kena lihat, walaupun kita kata kita bagi subsidi kepada diesel, petrol, ini orang yang berjalan, bukan orang perniagaan, tapi pada masa sama kita memotong peruntukan Kementerian Kesihatan, Kementerian Pelajaran yang mana amat dekat kepada rakyat. Jadi saya rasa polisi itu kena lihat semula. Kita lebih, sebab pada saya petrol ni saya boleh urus sendiri. Kalau mahal saya tak jalan keluar, kan suruh budak-budak kerja daripada rumah, saya boleh uruskan saya punya. Tapi kalau benda-benda ni tak boleh, keperluan masyarakat. Jadi pada saya itu bukan isu penting untuk bagi subsidi petrol dan kereta gas, tapi yang penting tu jangan sekali menyentuh dan memotong peruntukan rakyat terbanyak, iaitu kesihatan dan juga pelajaran. Itu pada saya tak boleh compromise. Yang lain saya boleh uruskan sendiri. Kalau petrol mahal saya boleh urus sendiri, bagaimana nak ngatur belanja dan sebagainya, kan. Tapi ini benda yang kita tak boleh beyond kita punya keupayaan sebagai individu, seperti bayar bil elektrik dan sebagainya, itu tak boleh. Jadi itu yang saya rasa perlu diteliti, yang mana individu dan juga sebagai masyarakat yang boleh menguruskan permasalahan sendiri dengan masyarakat terbanyak untuk dilihat kepentingan mereka. Baik, kita minta supaya Menteri yang bertanggungjawab tentang tenaga ni untuk tampil memberi penjelasan. Kerana hari itu bila ditimbulkan isu tentang kenaikan, bukan kenaikan, jumlah bayaran yang dibuat, yang dikenakan kepada pengguna elektrik di rumah ni, untuk bulan ni kita tengok bulan Jun dia punya amount tu jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Tapi saya tengok ada pegawai menteri pula menjawab, dia kata takkanlah PRN Johor je bil elektrik naik, dia cuba menganjing lah dengan kita, kan. Tapi sebagai kerajaan lebih baik menjawab persoalan ini daripada nak mempermainkan rakyat. Mungkin kamu pegawai yang dapat duit banyak tak rasa, tetapi kepada B40, kepada orang-orang susah yang ada di kampung, sebarang kenaikan harga kepada elektrik, kepada tenaga ini akan memberi kesan kepada dia punya take home money, jumlah yang dia boleh belanjakan untuk mengawal kos sara hidup, jumlah yang dia boleh peruntukkan untuk barangan, nak beli barang kat supermarket ke, kat kedai Aceh ke apa ke, kan. Jadi perkara ini kita minta kerajaan untuk tengok juga. Kali ini adalah rungutan dan ini adalah real, bukan seorang dua yang komplain benda ni. Saya tengok ramai, saya sendiri pun mengalami kenaikan yang kita nampak agak luar biasa. Jadi akhirnya Tuan Haji, kita minta Tuan Haji menyatakan harapan Tuan Haji lah, kesudahan kempen ni ada masa seminggu lagi, dan apa yang rakyat Johor perlu buat sebelum mereka membuat pertimbangan untuk membuang undi. Kerana kita tengok ni betul lah macam Tuan Haji cakap tadi, kan, ada parti kancil, tapi tadi saya jumpa dengan Datuk Adam Hamid, bekas Exco negeri Johor. Dia kata kena tengok balik cerita Sang Kancil ni. Sang Kancil ni memanglah dia bijak, kan, tapi dia bijak kelentong sebenarnya. Dalam sejarah-sejarah hikayat, kan, dia panjang akal Kancil ni, kan. Itu Kancil. Tapi parti-parti yang datang untuk menawarkan diri ni, banyak betul dia punya persepsi. Kalau kita tengok belanja yang saya syak lah, ini saya syak, belanja yang digunakan untuk media kali ni agak besar, kerana media-media utama, portal-portal utama, saya syak mereka juga mendapat imbuhan. Jadi cerita tentang Pakatan Harapan je yang banyak ni, cerita tentang parti lain tak ada. Jadi
harapan Tuan Haji kepada pengundi-pengundi yang akan keluar pada 11 hari bulan Julai nanti pada hari Sabtu, yang katanya macam ada macam ada scam aja. Kenapa SPR tetapkan hari mengundi masa tengah bulan, menyusahkan orang nak balik? Ini kata seorang menteri lah. Komen Tuan Haji lah. Jadi tarikh dan juga penetapan pengundian tempat-tempat tu memang dah kita serah kepada pakar iaitu yang akan mengendalikan tu. Bagi saya harap hari itu hari yang terang, cuaca dan juga dia bagi kita boleh keluar awal, dan jadi kita pilihlah, dan janganlah sesekali kita mempertaruhkan masa depan anak-anak kita yang mana kita letak ke tangan-tangan mereka yang belum lagi terbukti berjaya. Track record Johor, kerajaan Johor dan sebagainya telah menunjukkan yang kita boleh bergantung kepada kerajaan yang ada itu untuk lebih mempertingkatkan lagi kemajuan dan pembangunan negeri Johor. Saya harap apa yang ada sekarang iaitu perpaduan penting. Dengan ada perpaduan, maknanya segala bentuk manifesto yang kita dengar, jangan kita terpengaruh. Johor sudah lengkap dengan master plan untuk maju Johor 2030, merangkumi semua sekali manifesto-manifesto lain, terjawab kalau kita hayati 6 pillars maju Johor 2030 yang tadi saya sebut tadi, merangkumi semua daripada segala lapisan masyarakat dari segi aspek menyediakan menjanjikan satu tabir urus kerajaan yang baik, pembangunan ekonomi yang mampan. Ketiga adalah bagi kita melihat sosio atau keselamatan sosio, jaringan sosio. Keempat, kita pastikan kita ada pembangunan seimbang, iaitu dengan ada kelestarian, green development dan sebagainya. Kita juga ada keselamatan untuk masyarakat yang duduk di bandar dan di kampung. Dan akhirnya tidak ketinggalan, kewulungan yang paling penting untuk menentukan pembangunan generasi adalah orang muda. Apa corak orang muda sekarang menggambarkan apa yang akan berlaku dalam negeri dan negara akan datang. Jadi kalau kita lihat, lengkaplah sungguh yang kita ada, dan bukan kita baru buat. Kita dah menjalani proses ni dan sekarang in progress, dan kita akan menuju kepada 2030 untuk mencapai maju Johor 2030. Pelan cukup komprehensif untuk kita laksanakan, insya-Allah. Jadi mandat ni penting bagi kita jamin kelangsungan pelan maju Johor 2030. Insya-Allah kita akan dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi, mengekalkan keharmonian dan memastikan masa depan rakyat Johor terjamin. Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah tadi saya rasa seronoklah bila kita dengar pandangan daripada pengundi dan juga rakyat negeri Johor sendiri. Kadang-kadang kita ni biasalah orang-orang politik ni dia nak apa yang dia nak kan, tetapi penting untuk kita mengetahui denyut nadi rakyat di bawah sana, apa yang mereka perlukan. Dan saya nak minta saya membuat seruan lah kepada penyokong-penyokong dan pengundi-pengundi Tegar Parti Islam Se-Malaysia PAS, oleh kerana dah ada permintaan daripada pihak pucuk pimpinan untuk di kawasan di mana PAS tidak bertanding, ada 45 kursi di mana PAS tidak bertanding, yang rata-ratanya pengundi-pengundi Melayu yang daripada PAS, kita minta supaya undilah calon Barisan Nasional, kerana sayanglah kalau pengundi-pengundi PAS tak keluar kerana tak ada calon dan sebagainya. Jangan bazirkan undi anda. Pembangunan ini untuk semua. Pembangunan yang Menteri Besar Johor buat ni bukan untuk orang UMNO, untuk orang Barisan Nasional je, tapi pembangunan ini dibuat untuk semua bangsa Johor. Siapa itu bangsa Johor? Orang Melayu yang ada di sini, orang Cina yang ada di sini, orang India yang ada di sini, dan orang asal atau orang asli yang ada di sini. Itulah yang membentuk bangsa Johor. Jadi hari ini macam saya kata, pengundi membuat jajarannya sendiri. Jadi apa salahnya sama-sama mereka mengundi UMNO Barisan Nasional supaya nikmat pembangunan itu dapat dirasai dan dapat dinikmati oleh semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.